Kegagalan merancang kewangan sejak awal menjadi punca warga emas berdepan tekanan hidup apabila memasuki usia persaraan. Lebih membimbangkan, Malaysia dijangka mencapai status negara berdua menjelang 2040 dengan lebih 14% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ikuti laporan wartawan Farah Nabila Wazir. Ketika kos sara hidup terus meningkat, warga emas bukan sahaja berdepan kekangan pendapatan. Mereka turut menanggung hutang, kos perubatan serta kebergantungan kepada anak-anak untuk meneruskan kehidupan harian. Kajian mendedahkan seorang daripada 10 warga emas menjadi mangsa penderaan atau pengabaian. Penderaan kewangan mencatat kadar tertinggi 4.8%. Seorang warga emas memerlukan sekurang-kurangnya RM1,690 sebulan untuk menampung keperluan asas di bandar utama. Namun statistik kumpulan wang simpanan pekerja KWSP menunjukkan separuh daripada pecarum berusia 55 tahun memiliki baki simpanan kurang daripada RM10,000. Realiti itu membangkitkan kebimbangan terhadap kesiapsiagaan rakyat menghadapi persaraan. Bagi orang muda ni, apa yang kita nampak ialah mereka ni rasa macam bersara ataupun nak pencen ataupun saya ni muda lagi, lambat lagi saya nak tua. So there is no need untuk fikir ataupun merancang dari segi kewangan masa hadapan mereka lah. Mereka lebih kepada gaya hidup, apa yang nak beli untuk sekarang ni ataupun macam mana kita nak berbelanja untuk keperluan sekarang rather than apa yang perlu pada masa hadapan. Cenderung menggunakan pembiayaan jangka pendek seperti buy now pay later dan kad kredit menjadi punca kestabilan kewangan terhakis. Keadaan itu menjadikan usaha memperkukuh perlindungan sosial golongan warga emas semakin mendesak. In order untuk kita belanja 2/3 gaji terakhir kita setiap bulan, alright, kita kena simpan 1/3 gaji sekarang. So RM2,690 sebulan. Itu orang kata mencukupi untuk mereka ataupun orang tua menjalani gaya hidup yang sihat. Pengenalan Akta Penjagaan Ibu Bapa Oktober depan dilihat langkah penting dalam memastikan golongan berusia mendapat perlindungan selain mengurangkan risiko eksploitasi kewangan. Dengan lebih 11% penduduk berusia 60 tahun ke atas, cabaran terbesar bukan sekadar penjagaan warga emas tetapi kelangsungan hidup mereka. Hakikatnya, simpanan RM10,000 hanya boleh menyediakan RM42 sebulan ketika persaraan, jauh daripada mencukupi untuk menampung kos sara hidup. Keadaan ini cukup mencetuskan amaran. Isu keselamatan kewangan warga emas tidak lagi boleh dipandang ringan. Laporan Farah Nabila Wazir, TV9.